Hey guys, Huawei partner, come back to my channel. Iskandar here. Aku orang perlis kecil-kecil cili padi. Orang perlis memang fighter, tidak takut mati. Dari Kanga pergi Arau, singgah ke Padang Besar. Rasa laksa Kuala Perlis memang padu gila. Orang perlis mantap sekali. Okay guys, konten kita pada hari ni apa dia? Aku plan hari ni pagi ni kan, aku nak pergi mana? Aku nak pergi jogging. Sebab aku dah sedar dah, badan aku dah macam, aku tak mahu lah kata kan, tapi tu je lah, faham je lah. So pagi ni aku memutuskan memutuskan untuk nak pergi berjogging lah, pergi bersenam sikit pagi-pagi ni. Disebabkan aku pun hari ni tak tahu nak buat apa. So jom guys, let's go guys. Ni guys, memang ni dah jauh dah pun, jalan ni dah jauh dah pun dari rumah aku. So sebab tadi ni aku pergi singgah sat rumah jiran aku. Sebab apa? Nanti aku cerita. So jom guys, kita teruskan perjalanan kita. Aku nak pergi ujung tu. So let's go guys. Sedihlah kita seorang ya. Okay guys, so aku dah pun nak menuju ke satu kedai ni. Sebab alang-alang dekat dah kan, aku saja nak singgah. So jom guys. Penat. Okay guys, so aku dah sampai dah pun kat kedai ni. Aku tak masuk dalam sebab aku tak berapa ada duit sangat. So aku duduk luar je. Duduk luar dulu, aku healing-healing sat. Lagi dalam setengah jam barulah aku keluar balik dari sini. Dan kita nak pergi mana pula lepas ni? Start weh, bagi aku bernafas. Okey, tak apa, kita pergi je lah mana-mana kita nak pergi. Asalkan jogging lah. Kita memang dah ni dah, macam mana orang kata apa, memang berazam dah untuk tahun baru ni. Tahun depan dah 2026. Takkan badan macam ni lagi. Itulah azam baru aku. Korang tanya aku, azam apa tahun ni? Azam apa? Bukan tahun ni, tahun depan. Azam apa tahun baru ni? So inilah azam baru gue. Weh. Tapi kan, aku bersyukur banyak-banyak kan. Sebab dekat sini, Felda ni, dia dah buat kedai, buat pasar raya, Speedmart. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia buat rumah taman apa semua kan. Suluh lah, hampa nak tengok main ni, aku tunjukkan apa. Ni lah guys ni, yang color kelabu putih ni. Hot ni lah bangunan Speedmart. Kat sini tiang elektrik. So sinilah rumah taman kalau apa nak kenal. Yang kenal tak apalah, hampa duduk diam dah lah. Ni aku nak explain. Aku nak explain kepada orang yang tak tahu rumah taman tu apa.
Field tapi rumah taman. Clear. Clear bang. So memang luas lah, bukannya sini saja yang aku record ni, bukannya sini saja. Tu belah dalam tu ada lagi. Tapi aku tengoklah macam mana. Kalau aku nak tunjuk kat hampa, aku rasa nak tunjuk kat hampa, aku tunjuklah kat hampa. So bagi aku relax tahun ni dulu. Sebab yang tadi ni yang aku cerita kat hampa tu, yang kata apa, aku pergi rumah jiran aku tak sat ni. Sebab apa punca dia yang aku boleh pergi rumah jiran aku tu. Bermulanya macam ni. Saat aku nak alih kamera dulu. Ni guys. Ni belakang ni dah matahari dah naik dah. Biasalah dah pukul 8 pagi dah pun. Sebab aku keluar tadi pun pukul 7 macam tu. Pukul 7. Aku plan semalam ni nak keluar pukul 6. Sampai aku usaha lah weh. Aku usaha pergi kunci jam pukul 6. Pukul 6 aku sembahyang subuh dulu. Tahu-tahu betul aku rasa macam, apa ni, awak rasa macam nak demam je. Macam nak demam, sakit kepala kan. Lepas tu tak apalah, aku relax lah. Aku baring lah atas katil aku tu. Atas katil aku yang cantik tu. Lepas tu tahu-tahu aku rasa gana kan. Aku rasa macam, patut ke aku jogging hari ni. Sebab semalam ni aku plan memang aku nak jogging lah. Aku nak pergi jogging lah, bukannya aku nak pergi mana-mana. So aku duk fikir dalam kepala otak aku ni, dalam masa sama waktu aku plan nak jogging ni lah, dia rasa nak demam. Dia sebenarnya rasa demam tu bukannya dari semalam weh apa. Dia bukan dari pagi ke tadi ke apa ke. Dia dari minggu lepas. Dia minggu lepas lagi dia rasa macam nak demam. Dia demam tu. Lepas tu aku tak makan ubat weh. Aku tak makan ubat, serius. Sumpah aku cakap kat hampa. Aku cakap kat hampa, follower aku ni, subscribers aku ni, memanglah aku tak makan ubat. So aku biarlah dulu kan. Aku macam boleh lega sendiri. Sebab aku tak pernah lagi tahu bila kalau sakit ke demam tak sihat apa semua, aku tak makan ubat. Aku kalau sakit aku makan ubat kan. Tapi hak ni je aku rasa macam tak apa kot, dia boleh lega sendiri kot. Tu yang aku tak makan ubat tu. Dah tak makan ubat tu, tahu-tahu rasa okey lah. Tahu-tahu lah pagi tadi tiba dia buat hal pula. Lepas tu dia aku duk fikir kepala otak aku jugalah pagi tadi kan. Nak pi jogging ke tak? Aku sakit tapi jogging sakit kot. Azam baru aku terlepas. Sebab ramai juga lah yang faham je lah no. Kalau aku diam tu faham je lah. So pagi ni lah pukul 7 pagi aku barulah plan lah balik. Aku plan balik nak pergi berjogging. Pergi jogging sampailah keluar ni pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi hang tengok lah. Hang tengok aku duduk taman mana ni. Aku duduk kat atas apa ni. Ni. Aku duduk tengah parit je weh hampa. Aku duduk tengah parit je. Kesian kat aku. Ni aku pergi jogging ni pun bukannya bawa makanan ke apa. Ni bekal apa satu pun tak ada. Ayak tak ada. Nak pergi jogging. Ni nak pergi jogging, nak bawa ayak pasal apa, nak bawa bekal pasal apa kan. Pekat logik kata tak payahlah. Nak pergi jogging je lah. Lantak pergi hang lah. Ada kisah. Balik tu barulah makan. Tu pun kalau nak makan lah. Tak makan sudah, tak rugi pun. So bodoh punyalah aku boleh tiap kat hampa ni. So bagi aku relax dulu. Ni hampa sedar tak aku cakap ni dalam tak bernafas. So bagilah aku bernafas dulu. Bagi aku bernafas dululah. So tunggu lepas ni. Guys. So jom kita pergi lorong tu.
Let's go guys. Sinilah yang aku cerita kat kau ni. Memang panjang kan. Dia tu ujung tu ada lagi. Takkan tinggi saja, ujung tu lagi ada. Kami special lah. Tu yang aku bangga sangat weh. Dia boleh lah maju lah juga kan. So ujung tu kalau hampa nak tahu ada taman tau weh hampa. Kat ujung tu ada taman. Dia boleh main lah macam playground apa kan. Nak main untuk budak-budak apa semua ada. Cuma sambil legunya tak ada lagi. Ni kalau pergi tahun ni ke dari belakang yang aku jalan tadi kan. Aku pergi belakang tu belum tadi. Lepas tu kalau hampa main sini, hampa akan nampak lah dekat ni tepi ni, hampa masuk lah sini. Lepas tu dekat ujung tu ada kafe Lamanda. Lepas tu sebelah ada pula, pergi terus sikit lagi nampak lah Speedmart. So hak ni tak buka lagi. Biasalah pukul 8 pagi kan. 8 pagi mana buka lagi. Tak berjaduh apa. Pukul 8 pagi buka. Tak ada istilah gitu lah. Selalu buka pukul 9.10 gitu baru buka. So sana tu jalan keluar. Jalan keluar dari sini. So tu ujung tu. Kalau hampa keluar kali lagi, hampa pergi terus sikit lagi, nampaklah rambut. Hampa nampak rambut. Hampa ni hak tu hampa tengok kereta 2 ekor tu. Jalan tu jalan dah memang masuk highway dah pun. Untuk pergi sana lah, pergi Ipoh. Aku pun macam nak review jalan raya ni bersepah dah. So sinilah ni. Tu yang tiang hijau tu, itulah Speedmart. So aku macam nak relax lagi tahun ni, tapi tak apalah, tak payahlah. Sebab tadi dah relax dah. Jogging kejaduh apa kalau relax saja. So ni ujung nu ada lagi. Tu ujung nu ada lagi. Tikuk nu ada lagi. So ni bangunan ni pasal sini lah Lamanda. Sini bukan, sini kedai lain. Aku buat pala tahu. So sini tempat tok kereta weh, banyak tempat kereta weh. Memang banyak sungguh hampa. Hampa tengok ni. Saat aku terapis sini aku nampak taman tu ke. Dok tak nampak weh hampa sebab taman tu ujung tu. Sini pun ada tiang elektrik je. Ayah. Lepas tu aku duk fikir juga hampa. Aku nak pergi jogging tak mana lagi ya. Sebab aku risau tadi ada anjing. Weh ni. Sat. Okay guys, yang sebetulnya yang aku habaq kat hampa yang aku nak cerita tadi ni kan, yang persepa aku pergi rumah jiran aku yang aku duk beletik kat hampa tu. Beletik sampai lama-lama tu. Kejadiannya macam mana? Kisahnya tadi ni aku keluar lah tadi kan. Aku keluar pukul 7 pagi lah yang aku cerita kat hampa tu, yang aku beletik kat hampa tu. Tahu-tahu aku sebetulnya aku nak pergi jogging belah nu, bukannya belah ni. Tapi takdir lah kan macam mana. Ditakdirkan macam mana? Aku ditakdirkan dengan seekor anjing. Seekor anjing comel. Dipertemukan dengan anjing. So kebetulan anjing depan aku tu, belakang aku tu, depan tu anjing, belakang tu rumah jiran aku. Lepas tu nak bagi tahu hampa ni. Sebab itulah aku pergi singgah kat rumah jiran aku dulu. Sebab apa? Sebab aku takut sagi aku kena hambat. Kalau aku kena hambat, aku masuk hospital. Kalau aku masuk hospital,
tak ada siapa nak melawat aku. Hampa nak melawat aku ke? Hampa subscribers aku, hampa try lah komen kat bawah. Hampa try ni lah, aku nak bagi macam mana orang kata apa? Aku nak bagi cadangan kat hampa lah. Kalau aku jadi gede-gede, hampa mau ke melawat aku kat hospital, ikut hampa dari jauh-jauh tu. Hampa mau ke nak melawat? Hampa mau ke nak melawat aku? Hampa tak mau kan? Hampa tak mau, hampa kena doa lah untuk aku. Semoga sihat sejahtera. Macam aku dia demam. Hampa kat komen, hampa bagilah semangat kat aku. Hampa bagi semangat kat aku. Hampa cakap lah, ingat tunggu so hampa bagilah semangat kat aku dekat komen ni. Hampa cakap apa? Tulis kat ruang komen ramai-ramai. Hampa kata makanlah ubat makanlah ubat. Be pun boleh lah. Lagipun cakap lah makan ubat apa ni. Aku tak boleh hidup kalau tak ada semangat. Aku kena ada semangat. Semangat dari orang maksud aku. So aku pun dah tak tentu arah lah. Aku nak pergi jalan mana aku tak tahu. So kita pergi tu ujung tu. Kita teruskan perjalanan kita ya. So let's go guys. Sinilah aku nak pergi ni. Jom. Kita pergi ni dulu sebab aku tak handal sangat nak langkah sini. Kita pergi kot ni. Kalau ada rezeki aku tunjuk kat hampa taman tu. Kau hampa nak tengok juga rupa taman tu, playground tu macam mana untuk budak-budak. Hampa tak ada tempat apa nak pergi, hampa main sini. Untuk anak-anak hampa yang comel tu, tak ada tempat dah. Macam mana? Bosan dah kalau nak pergi Tasik Melati. Tasik Melati saja tak ada tempat lain kah? Ni hampa main sini. Hampa tak ada tempat lain, hampa main sini. Hampa main sini. Lokasi kat mana? Dekat Felda Cuping. So jom guys, kita pergi sana. Ni bab kata orang tua-tua kata apa? Tak masa tak tahu. So kena rasa lah. So ni belah ni ujung tu dekat orang kata apa? Pokok sawit. Pokok kelapa sawit. Ada kisah dia tau. Sekejap aku cerita kat hampa. Di antara berjuta-juta bintang, hanyalah kau yang paling ku sayang. Di antara berjuta-juta kumbang, hari raya ku bawa kau pulang. Okay guys, jom kita pergi depan tu. Aku nak tunjuk taman kat hampa. Hampa tengok playground macam mana. So jom guys. Ni lah guys. Ni guys tu depan tu. Situlah taman. Jom kita pergi healing-healing kat taman tu dulu lah. Jogging konon. So jom guys. Memang luas sini. Memang dekat sini, dekat perumahan ni kan, ada setengah orang duduk dah. Ada setengah orang lagi tak duduk lagi. Sebab apa? Wallahualam, aku tak tahu. Tu aku kalau hampa nak tahu, hampa kena tanya depa sendirilah. Jangan tanya aku. So jom guys. Luas sini. Aku duduk Felda saja tapi aku tak main lagi sini. Aku tak pernah main sini. Yang aku buat vlog kat hampa ni, yang aku acoh nak jogging sangat ni, sini lah first time lah aku main. Selama ni aku tak pernah main lagi. Tu ujung tu ada rumah. Depan ni ada rumah.
tepi tu ada rumah, belakang aku ada rumah, semua rumah lah. So siapa yang tak ada rumah tu, hampa mai lah sini. Hei, aku recommend semua kat hampa tu. Kena recommend lah kat hampa supaya hampa tahu, hampa boleh laman next week. Aku cuti sekolah ni, lepas anak hampa bersunat, aku tak ada benda pun nak buat. Hampa mai lah sini, hampa mai sini ada juga faedah, boleh main-main. Bukannya faedah gini aku beritahu hampa ni, boleh lah macam nak healing kat mana semua ada. Tak ada yang tak ada, semua ada. Macam konten aku semalam ni, aku pergi kat Jaya Mall. Dekat situ pun tak ada benda yang tak ada, semua ada. Dikira semua ada lah, tak ada yang tak ada. So aku dah pun sampai dekat taman ni pun. Beletak kat hampa. Lah aku sampai jugalah sini. Teringatlah kecil-kecil dulu aku duk main ni sini. Teringat dululah kecil-kecil aku duk main lah. Apa longsong tu aku panggil apa. Tapi kalau hampa mungkin tak tahulah, lantak pergi kat hampa lah, hampa tulislah dekat ruang komen tu apa yang hampa kata. Tapi aku panggil apa? Aku panggil Ciu. Macam orang Cina kan, macam nama Cina. Dia tahu sebab apa aku panggil Ciu. Hampa tengok tu, hampa tengok rupa papa longsok tu macam mana. Dari atas hampa tengok tu. Dari atas hampa tengok atas. Hampa tengok dari atas tu sampai ke bawah. Ciu. Apa aku malpek ni? Okay guys. So banyaklah sini. Apa nak tengok vibe-vibe dekat taman ni, saat aku tunjuk kat hampa. Hampa jangan risau. Aku tunjuk, bukannya aku tak tunjuk. Wish, matahari menyilau. Alhamdulillah, nur menerangi. So jelah aku tunjuk dulu vibe-vibe dekat sini. Aku tunjuk kat sini supaya hampa tahu. Bolehlah hampa bawa family hampa next week, pi jalan mana-mana, pi tak ada tempat apa yang syok, hampa main sini. Sini tu buat syok. Tapi jujurlah aku beritahu hampa, tempat ni macam okay, not bad. Macam biasalah dekat Felda kan, kalau bina apa, dia semua kecil-kecil lah, negeri kecil kan. Lupa saat aku nak tunjuk kat hampa. Ni lah guys. Tu ada tempat apa bersenang pun ada. Tu yang aku recommend kat hampa lah. Hampa tak ada tempat apa nak pergi, hampa main sini. Hampa main sini boleh juga menerangkan masa depan hampa. Ni tu memang kecil je. Tu ni ada buayan. Buayan tu bukannya sikit, banyak. Aku untuk family hampa. Ni sini apa dah pun ni, joget-jongkit. Aku duk main ni lah dulu ni. So ni apa ni, awak panggil apa ni? Dia macam bentuk kuda, tak kuda, macam bentuk rusa apa semua. Ni kepala dia macam apa ni. So ni pun ada lagi 1, 2, 3, 4. Ni ada 4 dah. Tengok tu bayan tu ada berapa. Tempat duduk berapa? 4, 8 dah. So ni apa ni? Jom kita pergi sana. Ni guys. Aku tak tahulah di benda apa. Takkan orang duk tidur tahun ni kot. Aku dah fikir dulu. Macam mana dia pun boleh rekod macam ni ya? Untuk apa datang ni? Ni cuba hampa tulis kat ruang komen. Aku betul-betul tak kenal ni pasal apa ni. Ini pun sama. Hak ni pun macam nak exercise kan. Exercise kot nak bagi tinggi ke, kot siapa-siapa rendah, kot pendek-pendek bawah 140 ke 140 cm, hampa boleh lah main sini. Hampa jogging-jogging. Kenalah dengan jiwa aku, dengan bukan kena apa kan, kenalah dengan apa yang aku nak buat sini, vlog aku, konten aku, apa yang aku nak buat. So jom guys, kita pergi belakang tu. Sebab tak apalah, aku pun keluar pukul 7 pagi, balik bila aku dalam berapa jam, 2 jam ke 3 jam ke. Sebab sehari ni aku nak pergi satu tempat lagi. Nak pergi mana? Hampa tunggulah. Tunggu. Okay? So jom guys, kita pergi sana. Let's go guys.
pipik weh. Pipik. Langsung pipik. Kita berehat lagi guys. Oh ni ada satu lagi weh tercicir. Tercicir pendatang apa ni? Ni pun lebih kurang macam senam jugalah. Ni ada dua. Ujung ada tiga. Tiga. Tu depan tu dekat tu ada 4. Malah lah. Ni. Cantik weh depa design rumah ni. Tengoklah macam mana rumah dekat-dekat kan. Ni macam rumah taman jugalah. Tengok tu, color hijau. Lepas tu dekat cermin tu color apa? Koko. Nanti raya ni memang meriah weh. Ni beritahu hangpa ni raya ni memang meriah, bukannya meriah gini aku cakap apa kan puan. Baru nak balik kampung lah. Assalamualaikum. Kami nak duit raya, kami tak mau raya. Kami tak mau makan, kami nak raya saja. Sak weh sak. So gitulah aku cakap. Budak-budak kelam beraya, dia terlalu ni sangat. Kalau raya saja. Depa dah tahu kata raya tu bagi duit. Depa nak duit saja weh, depa tak mau makan. Kurangnya makan lah dek, makan. Raya ni bukannya setakat minta duit raya je, kena makan semualah. Tak kisahlah pergi beberapa rumah pun dalam sekampung tu. Contoh kat sini. Kat sini ada 200 buah. 200 buah rumah tu. Makan pula kuih raya ke jamah-jamah sikit. Aku dari konten jogging ni sampailah ke bak raya. Memanglah bak raya lah, sebab dia raya pun nak dekat dah, lagi beberapa bulan lagi. Memang cepat masa berlalu ni weh hampa noh. Memang cepat weh. Hampa tengoklah berapa bulan lepas kita dah raya dah. Kita dah raya haji. Kita puasa, kita raya haji. Tapi tahu lah lagi beberapa bulan lagi lah untuk tahun depan kita nak beraya lagi, kita puasa. So dalam konten ni aku nak ucap lah selamat menjambut bulan Ramadan. Moga ibadah buat selalu ibadah apa, lebihkan ibadah tu. Bukannya apa lah, bukannya lain slow. Apa ni aku mapik malam ni? Apa ni? Kacipnya aku. Apa ni? Aku sebab tak ada benda pun nak cakap. Aku cakap bila mapik pun. So hampa dengar lah, apa tak mau dengar atau hampa boleh keluar dalam YouTube aku. Hampa keluar aku, hampa bosan ke dengan konten aku, hampa silakan keluar. Silakan keluar. So bagilah aku relate tahun ni dulu. Kepada yang nak stay, hampa stay lah. Okay guys. So hampa dekat ruang komen ni, hampa dialu-alukan juga untuk share lah warna tema baju raya hampa untuk tahun depan ni, 2026 ni. Aku tema apa? Macam aku mana boleh habaq. Rahsia lah. Tapi untuk hampa aku nak tahu juga weh. Tolonglah bagi tahu. At least tak bagi tahu pun bagilah tahu, bagi tahu juga weh. Aku nak tahu warna apa. Tapi kalau hampa bagi tahu aku, insya-Allah lah aku bagi tahu hampa. Kalau hampa tak bagi tahu aku, geno lah aku nak bagi tahu hampa. Hampa terus tengok ni. Lepas habis konten ni, aku nak tengok lah dalam esok ataupun lusa. Aku nak tengok dalam komen tu. Hampa share ke tak? Tema warna hampa, baju warna apa kat aku. Kalau hampa share di next content, aku akan beritahu tema warna baju raya aku untuk tahun hadapan. Okay guys. So okay guys. So bagilah kita react tahun ni dulu. Aku nak main datang tu. Belakang ni. Hampa boleh tulis kat ruang komen juga apa benda ni, datang apa ni, orang panggil apa ni. So hampa boleh komen. Okay guys. So let's go guys. Aku nak main benda tu. We are the dreamers.
guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Okey guys, jomlah kita beredar dari tempat ni dulu. Beredar, jom kita keluar tempat ni dulu. Aku nak pergi tempat tu yang aku cakap tadi kan. Aku nak pergi satu tempat lagi. Lepas tu lepas ni aku balik terus kot. Aku tak pergi dah. Sebab disebabkan aku tak tahu benda apa nak buat. Aku babak kat puan. Disebabkan tak ada benda apa aku nak buat, aku hasil lah konten ni tanpa apa, jangan lupa tengok tau. Aku dah beritahu hampa tak siap ni. Aku nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada hampa yang sudi klik video ni. Kepada hampa yang belum subscribe YouTube channel aku, hampa boleh segera tekan butang subscribe supaya hampa tak terlepas video-video terbaru by aku, by Iskandar. Semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, dan jaga diri baik-baik tau. Dulu boleh lah nak cakap stay safe sebab corona kan, covid boleh lah nak cakap, duduklah rumah, tak payah keluar. Ni buat apa kalau aku cakap apa-apa depan ni kata stay safe. Kalau hampa stay safe, aku tak stay safe, tak guna juga. Jomlah kita teruskan perjalanan kita. Let's go guys. Aku cakap ni di bawah apa? Di bawah nur cahaya guys. Okay guys, so aku nak turun sini dulu. Terkejut. Okay guys, so kita jumpa kat sana je lah nah. Sebab kita jumpa kat sana lah, senang. So jom guys, let's go.
guys, ni aku dah keluar National Highway dah pun. Yang aku pergi tadi speed mat dia kan, pergi belah Nur dia. Ni kali ni aku nak pergi belah Nur pula. Pergi satu tempat yang aku cakap tu. Tu lah tempat akhir aku. Lepas tu lepas ni aku balik terus. Cerah masa depanku. Weh, rekod baru ni weh. Tak pernah penuh lagi weh, merondo kampung. Hey, jogging kamu lah kan. Tak penuh lagi weh ni. Ni first time. Ni first time. Rekod baru weh, rekod baru. Allah Maha Besar. Fuyo. Ni beritahu hampa ni. Kalau hampa nak kenal, sini lah rumah askar. Tapi rumah askar ni dah terbiak lama dah. Dulu memang meriah weh. Biasa dulu zaman-zaman mak ayah aku dulu, memang nostalgia lah tempat ni. Tu depan dia tu, tu klinik desa, betul tak? Klinik desa, tapi terbiak juga lah weh. Ni terbiak weh. Kalau malam-malam aku tak tahulah ikut siapa nak offer diri ke main sini. Hampa main tidur sini dalam seminggu aku bagi 1 juta. Kalau berjaya lah, tak berjaya buat apa. Ni guys, signboard ni macam memahami aku je weh. Allah. Tu, anda telah berjalan sejauh 2.5 km. Lebih banyak berpeluh, lebih banyak kalori dibakar. Alhamdulillah. Weh, harap-harap azam aku untuk tahun depan menjadilah noh. Baju raya CS ni. Weh, memang ngeri weh tempat ni weh. Klinik ni. Dulu aku ingat lagi time aku dah Johor tu. Mak aku kan, biasalah kami satu family kan, kemas-kemas rumah kan. Pada depan rumah tu nak bagi lawa lah rumah, biasalah kan. Lepas tu kemas punyalah kemas. Lah terpijak kaca mak aku tu. Dia terpijak kaca, habislah kena dekat tapak kaki ni. Berdarah habis. Jahit pula ni. Main klinik ni lah hampa, kalau hampa nak tahu. Mak aku main klinik ni. Sebab time tu klinik tu hidup lagi. Weh, aku tak pakai mic ni, harap hampa dengar tu. Sini memang bising weh hampa. Beritahu hampa ni, memang betul lah. So aku malas nak rekod muka aku, dah barai sangat dah ni. So jom. Tempat tu taklah jauh sangat dari sini weh. Dari sini pergi ujung tu, depan masjid. Sini sekolah. Ni padang sekolah depa. Depa ada PJ kan, depa main sini lah, main bola apa semua. Dulu zaman kok aku sekolah ni dulu, sekolah rendah ni dulu, depa buat camp, bina kemah apa semua tahun ni lah. Tu depan tu, situ sekolah, sebelah dia masjid. Sekejap aku tunjuk kat hampa. Okey. Tapi rasa kalau aku tak payah tunjuk pun tak apa aku, sebab hampa tengok vlog aku yang hari tu ni, raya hari tu kan. Hak raya hari tu pun memang dah hampa nampak dah. So tak apalah, aku tunjuk kali lagi lah. Ni guys, depan tu kedai makan. Situ pun kadang-kadang buka, kadang-kadang tak buka, aku tak tahu lah pasal apa. Tu nak dekat dah ini. Yang aku cakap kadang-kadang buka, kadang-kadang tak buka tu kan kena. Dia dan tak buka tu berapa tahun jugalah buka. Kalau buka payah nak katuk. Okey, not bad. Luas jugalah. Luas jugalah sekolah ni. So, depan tu pun kedai makan juga. Tapi aku tak pergi kedai makan tu. Kita pergi ujung tu. Weh, aku harap sangat weh kat hampa weh. Harap dengar lah no aku cakap ni, aku tak pakai mic.
Sini masjid guys. Ni. Sinilah. Lah ni tak buka lagi. Tempat ni lah aku nak pergi lagi. Aku tunggu dia bagi buka dulu. Sebab tak padan lah aku nak balik rumah. Saya kena malang. Tak payah lah. Baik, aku tunggu sini je. Nak pergi ambil sini apa-apa. Aku main sini tujuan dia juga weh. Bukannya saja aku main ni. So, kita duduk sini dulu lah. Okay guys, so dia tempat tu buka dah. So, jom guys, aku tak ubah masa. Let's go guys. Let's go. Okay guys, semua settle dah. Nak tahu siapa aku main sini, saat aku tunjukkan apa. Ni guys, aku ambil barang. Tidak selalu aku ambil kat pos kan. Kali ni dah tempat ni buat untuk SPX dah. Tahu siapa aku order barang apa kat Shopee ke apa, tak kisah kan. Aku main hantar, aku suruh courier tu main hantar sini. Sebab apa? Sebab free shipping apa weh. Hampa tengoklah kalau aku beli barang tu dalam contoh Sekupang. Lepas tu tengoklah barang tu lah kecil tapi penghantaran sampai RM5. Macam tak berbaloi. Lepas tu hampa try tengok ni. Kalau aku suruh courier tu main hantar sini, tempat sini SPX kan. So jadi murah balik lah. Sebab tu lah tujuan akunya. Aku suruh courier tu main hantar sini. Tak apa, aku boleh ambil. Selagi aku mampu, aku ambil lah kan. Tak mampu, tak boleh nak kata apa lah. So, by the way tu, depan aku sini, depan belakang tempat ni pun ada juga satu taman. Macam tadi ni aku pergi kan. So, sebab tu lah aku cakap, majulah, semakin maju Felda ni. Apa tengoklah. Dekat sana ada taman, sini ada taman. Ni, dia perlu bakar sampah kan tu. Ni, yang apa tengok dekat bangunan atas ni kan, kelihatan bumbung ni. Sinilah klinik kesihatan. Hak ni lah ganti sebab itu yang aku aku record tadi ni. Klinik desa kan. Hak tu dah terbengkalai dah terbiak ramah dah. So depa alihkanlah tempat ini. Sekurang-kurangnya ada juga klinik. So macam aku cakap tadi, aku malas nak tunjuk muka barai tadi ni. So lah ni pun dah pukul 9 lebih lah, nak pakai ke 10 dah. So jom kita balik. Aku balik, aku nak rehat dulu. Petang ni aku ingat aku nak keluar lagi. Aku nak pergi mana? Kalau aku larat, aku buat vlog ni. Aku buat konten. Kalau dok, aku tak buat lah. Tapi aku nak abang siapkan apa. Aku nak pergi mana lagi? Aku nak pergi simak. Nak pergi simak ada tujuan apa-apa ke? Nak pergi buat apa? Nak pergi buat apa kan? Aku nak pergi tukar ni. Bukan pergi tukar. Sebab semalam kan aku pergi Kangat Jaya yang aku buat konten tu kan. Aku pergi Kangat Jaya, aku pergi tukar LCD baru. Tapi aku lupa nak abang kat depa kata apa ni? Suruh pasang sekali dengan tinta tu. Template gelas tu kan. Tentang apa aku tak tahu. So tinta tu lah kan. Apa faham je lah. Tinta tu Aku lupa nak suruh dia pasang. Betul hari ni lah aku kena pergi pasang dekat Simak. Aku duk cadang macam ni kan. Tak apalah, hampa tengok je lah muka aku yang barai ni. Saat aku tunjuk. Ni dia cerita dia macam ni. Mula tu aku nak beli tinta tu dekat Shopee. Shopee tu dia biasalah harga sedekah jenis tak masuk akal. Harga dalam berapa ringgit weh, RM1 ke RM3 macam tu. Kadang-kadang tak sampai RM5 pun weh, dalam RM4 ke bawah. RM4 ke bawah. Kalau ada RM5 pun jarang lah aku jumpa. Jarang boleh jumpa kalau RM5 tu. Paling mahal pun berapa ringgit. Macam hak jenis ori punya kan. Yang aku punya kod tak ori kan. Tu yang aku cakap harga tak masuk akal tu dalam RM1. Kadang-kadang berapa kupang je weh, ya Allah. Dalam tinta tu. Tapi tengok dalam tu kualiti elok. Kualiti cantik je. Dia kira tak ada masalah lah kan. So
Aku ingat aku nak belilah tinta tu sebab harga murah. Nak dibandingkan dekat Simak tu, kalau Simak tukar geno pun, kalau ambil dari depa jenuh lah kena bayar 15. Aku bukannya tak mau tukar dari screen depa tu elok je dari kedai depa kan. Tapi aku sajalah macam ala-ala ada harga murah, tak apalah order je lah. Sebab aku tengok feedback kat Shopee tu ramai je beli. Macam feedback depa juga, depa komen yang positif, dia tak ada pun negatif. Macam barang tu tak sampai ke, macam buruknya sampai tu calak ke, tak ada. Semuanya positif, semua positif. So ni dia tinta tu ramai je yang beli, bukannya macam satu ke atas. Macam kadang-kadang ada sampai berapa K dah. So disebabkan tu lah aku nak try beli, nak tengok macam mana. Lepas tu yang aku plan juga, lepas aku beli dekat Shopee tu yang harga murah sangat tu, harga tak masuk akal tu, aku nak buat pila dekat Simak, so depa pasang kat kedai telefon tu kan, pasang. Lepas tu aku duk fikir kat kepala otak aku ni kan, kalau aku pergi hantar kat depa, so depa pasang bagi kat aku. Sebab kan aku tak erti, bukan tak erti kan, macam nak pasang kuk lagi macam dia terlari sikit kan, macam tak elok lah. Lepas tu yang aku nak minta tolong depa pasang bagilah untuk aku. Tapi aku fikir juga, kalau depa pasang pun kuk lagi depa minta upah macam mana. Disebabkan tu lah lagi petang ni aku nak pergi Simak, aku nak pergi tanya depa dululah macam mana. Kalau depa upah, aku terus beli screen lah. Aku rela hati, aku terus beli screen dari kedai depa je, RM15 pun tak apa. Nak buat lagu mana kan, yang penting phone aku elok. So kalau aku tanya depa macam tu je lah kan, kalau depa tak ambil upah kena macam banyak tu, nantilah aku beli dekat Shopee dulu, aku pergi hantar kat depa. So beletak, jom kita balik. Dah tengah hari rembang lah ni. Tengah hari apa? Pagi rembang. So jom guys, let's go, kita jumpa kat rumah tau. Okay guys, so lah ni aku dah balik rumah dah. So aku rasa video kita sampai sini saja. Jangan lupa like, comment dan share, okay? Kita jumpa di next content tau. Aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada hampa yang sudi klik video ni. Dan hampa tengok dari mula sampai habis tau, jangan skip. Okay guys, semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur dan dipermudahkan urusan. Okay, semoga saya selalu tahu dalam bidang apa yang hampa minat, semoga tercapai. So kita jumpa di next content tau. Bye guys, Assalamualaikum.